Saya tak boleh bangun tak? Saya tak boleh bangun, tak boleh berdiri. Umur saya dari 11 tahun Saya punya kaki ini kurang yang biasa. Dia ada leher dekat sini. Doktor bagi tahu dekat saya, you punya leher sudah hilang. Sebab selalu dia tekan leher dia sudah ada sekarang. Bila masa you punya kaki boleh pecah tulang you. You tak boleh jalan, kena pakai wheelchair. Dia bagi tahu dengan saya, kena buat operation, major operation buat saya ni. Sekarang umur saya 11 tahun sampai sekarang memang saya tak jalan betul. Orang semua tanya saya, you satu kaki tu pendek ke? Satu kaki panjang ke? Tadi lah memang biasa. Kenapa jalan tak betul? Baru rekod tu pecah pasal Elora Pants. 4 bulan dia bagi saya jalan biasa. Orang tanya, jalan sekarang kenapa dah biasa? Macam mana boleh jadi? Dah operation ke? Ada. Dia macam mana pakai Elora Pants? Sekarang saya nak keluar mana-mana tu tanpa Elora Pants saya tak keluar. Sebab orang kata kena pakai tongkat kan. Saya ni sendiri saya punya apply pun bagi tahu pada dalam better pakai tongkat. Saya tak pakai tongkat. Saya bagi tahu dengan suami saya. Bila ada Elora Pants, saya tak perlu apa-apa. Saya keluar pun mesti kena ada Elora Pants. Kadang-kadang dulu rumah saya tak pakai Elora Pants ada orang telefon bagi jumpa. Kalau saya naik kereta, saya cepat-cepat pakai Elora Pants pakai kereta. Dia tanya kenapa you pakai Elora Pants keluar. Yang itu yang paling kuat untuk badan saya. Elora Pants yang paling bagi saya kuatkan. Bagi saya jalan kuat. Semua kuat badan saya. So, yang itu yang buat saya sekarang struggle. Yang kurang ni sekarang masih macam ni ke dah okey. Saya belum tahu lagi. Tapi saya ingat okey sebab saya jalan biasa. Yang ini dari 11 tahun tahu. Saya punya rekod. Doktor sendiri tanya di mana boleh jalan, di mana jalan. Sekarang saya jalan biasa. Pulang pun saya pun tak tahu dah jadi apa. Mungkin di merata pasal Elora Pants ni akan repair pulang saya. Saya akan pergi tengok dia repair macam mana. Lagi satu, tengok saya macam mana saya kena bangun semua. Saya tak boleh bangun tak? Saya tak boleh bangun, tak boleh berdiri tanpa orang kena ada dekat saya. Nak pergi tandas pun saya kena ada orang. Nak pergi tandas kena ada orang, saya nak pakai kain kena ada orang. Saya pakai tongkat lagi. Satu step tu saya nak letak tak tahu berapa minit. Tapi sekarang saya jalan biasa. Tengok satu step tu berapa lama saya letak. Tak boleh, pinggang saya lagi sakit tau. So seluruh badan saya habis. Saya keluar pergi mana-mana pun orang kesian dengan saya. Dia kata, kenapa macam ni? Kenapa tak pakai tongkat? Kenapa tak pakai wheelchair? Saya pergi hospital doktor tolong dia wheelchair. Dia kata, you duduk dekat wheelchair, jangan jalan. Tak bagus, dia bagi tahu. Dia takut saya nanti boleh jatuh patah. Tengok lepas saya pakai Elora Pants 4 bulan. Lepas 4 bulan saya ingat lepas saya tak boleh naik, saya takut. Tak boleh naik. Kali itu saya naik dekat kita punya saya tak percaya. Biasa dekat sini saya takut tengok ni. Saya kata bagi tahu dengan suami saya nak naik sana macam mana tak tahu. Tiba-tiba dia orang bagi tahu kita punya ambil pin dekat sana. Saya tengok tangga sana saya sudah terperanjat. Saya kata saya tak boleh naik, takut. Yang kata you sudah jalan okey, naik mesti boleh. Memang jadi hari ini kedua dekat sini saya naik. Yang Elora Pants, kain Elora ni macam apa saya bagi tahu dia memang macam magic.